Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni dapat kita sambung perbincangan kita berkait dengan akidah dalam pelajaran akidah ni. Jadi insya-Allah pada malam ni saya nak ambil satu tajuk khusus yang berkaitan dengan tariqat juga, iaitu tariqat At-Tijaniyah. Jadi kita nak bincang secara ringkaslah, lebih kurang 1 jam, tariqat At-Tijaniyah. Apa dia? Sebab tempat kita ni pun ramai sebenarnya yang mengambil tariqat At-Tijaniyah sebagai tariqat mereka dengan maksud untuk mendamping ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia tariqat At-Tijaniyah ni? Dari segi ta'arif, At-Tijaniyah merupakan satu tariqah sufiyah, tarikat kesufian, yang mana penganut-penganutnya atau orang yang mengikuti tarikat ini, mereka mempercayai sejumlah ataupun beberapa lah kita kata pemikiran dan akidah-akidah kesufian. Tarikat Tijaniyah, salah satu akidah mereka yang agak menonjol adalah imkaniyatu muqabalatin Nabi, mana kemungkinan boleh bertemu dengan Nabi secara yaqazah, mana boleh bertemu dengan Nabi SAW secara hissiyan, yakni secara yaqazah, dalam keadaan sedar di dunia ni. Dan kurang daripada itulah, ketika pengasas dia iaitu Abul Abbas Ahmad bin Muhammad ini pernah bertemu Nabi, dan Nabi mengajarkan secara khusus kepada mereka satu selawat yang disebut sebagai selawat Al-Fatih lima ughliqa. Selawat Al-Fatih lima ughliqa, satu selawat yang mana allati tahtallu ladaihim makanatun azimah, yang mana selawat yang khusus Nabi ajar kepada mereka dalam keadaan sedar ini, di sisi mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Lepas ni saya sebutlah selawat tu kokok nak amal. Ini dia panggil selawat Al-Fatih lima ughliqa. Bukan sekadar Al-Fatih, Al-Fatih lima ughliqa, nama selawat tu, yang mana Maulana sebut dalam seminar dulu. Ni berat ni. Baik, sekarang ni kita nak tengok nak ambil maklumat secara ringkas. Ni ringkas saja, saya cuba panjang juga, cuma saya ringkas perbincangan. Pengasas kepada tariqat At-Tijaniyah ini ialah Abul Abbas, iaitu Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar bin Ahmad bin Muhammad Salim At-Tijani. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ini, pengasas tariqat At-Tijani ini, hidup di antara tahun 1150 Hijrah hingga 1230 Hijrah. Antara itulah. 1150 Hijrah hingga 1230 Hijrah. Tahun Masihnya 1737 hingga 1815 Masihiyah. 1737 hingga 1815. Dia lahir di sebuah kampung yang bernama Ain Madi. Nama kampung tu, salah sebuah kampung di kawasan padang pasir lah, di Jazair, di Algeria sekarang ni. Dia ni hafal Quran. Hafizal Quran al-Karim wa darasha syai'an min al-hadith. Dia ngapa Quran dan dia ngaji hadis. Bukan kata tak ngaji, orang ngaji,
Tapi kalau kita tengok kepala sesak ni ngaji belaka. Bukan kata tak ngaji. Dia ni hafal Quran. Dia hafal Al-Quran dan dia belajar hadis. Dia belajar juga ilmu-ilmu syariat. Dan dia berpindahlah di antara kawasan daerah Fas, Tilmisan, Tunisia, Qahirah, Mekah, Mukarramah, Madinah Munawwarah dan Wahran. Mana ini lokasi tempat operasi dia semasa pencarian ilmu dia. Dia jelajah ni. Fas, bukan Fas sebab fa. Tilmisani, Tunisia lah. Lepas tu Qahirah, Mekah, Madinah dan Wahran. Ni. Dia telah melahirkan tariqat dia. Dia telah menghidupkan, mengembangkan tariqat dia pada tahun 1196 Hijriah. Di sebuah kampung, di kampung Abi Sam'un. Dan selepas itu, Fas, nama satu tempat, menjadi markas pertama, tempat operasi dia yang pertama untuk tariqat ini. Tariqat Tijaniyah ni, tempat operasi mula-mula untuk dia mengembangkan tariqat dia nama Fas, nama tempat. Dan daripada Fas itulah, daripada tempat yang bernama Fas itulah, dia bawa mengembangkan gerakan dakwah dia di seluruh Afrika. Di Afrika. Ada operasi besar dia di Afrika lah. Dan memanglah di Fas itu, memang kesan peninggalan tarikat dia tu memang sangat nyata. Ni kitab dia. Dia tulis kitab untuk mengembangkan akidah ataupun tarikat Tijaniyah tu, nama kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani fi faidi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani. Banyak nama kitab dia. Anak dia Ali Harazim, anak murid dia bernama Ali Harazim. Hak inilah hak dia kumpul kitab ni. Hak dia maknanya dia kumpul kata-kata ajaran tu guru dia buat sebuah kitab. Antara tokoh dia Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ni, dia berjaya melahirkan tokoh-tokoh dalam tarikat At-Tijaniyah. Yang paling terkedepan sekali, menonjol sekali Ali Harazim. Nama dia sebenarnya Abul Hasan Ibnul Arabi. Bukan Ibnul Arabi tu ni. Abul Hasan Ibnul Arabi. Itu. Dan dia ni mati di Madinah Munawwarah. Dia ni. Tengok kesahum lah ni. Anak murid, anak putih dia ni. Ali Harazim. Ali Harazim. Abul Hasan bin Ibnul Arabi. Yang kedua, Muhammad bin Al-Mishri Al-Hasani As-Sabihi As-Sibai. Mati pada tahun 1224 Hijrah. Ni penulis kitab ni. Bukan main-main. Nama dia kitab Al-Jami' lima iftaraqa minal ma'lum. Nama kitab. Kitab yang kedua, Nusratus Syurafa fi raddi ala ahli al-jafa. Nama kitab. Ahli bahasa kan. Dia tulis kitab pun ada unsur jinas dia panggil dalam istilah dia. Itulah. Lepas tu ramai lagi orang itu tak apalah. Hak tu kata hak ke depan benar. Baik, sekarang ni hak kita naknya, kita nak tengok ajaran dia tu lagu mana. Ajaran dia tu penting. Bagaimana butiran ajaran dia. Al-afkar wal mu'taqadat. Idea-idea dan akidah-akidah dia. Pemikiran-pemikiran dan akidah dia. Yang pertama. Secara umumnya, asalnya, mereka ini mu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi keimanannya. Tetapi mereka telah mencampur adukkan banyak ajaran-ajaran syirik. Itu masalah. Bukan kata dia ni tolak Tuhan, dah. Memang dia bawa tarikat semuanya beriman pada Allah belaka, tetapi dia memuatkan, mencampur adukkan banyak ajaran-ajaran syirik. Banyak ajaran syirik. Yang kedua, jadi ajaran mereka ni sebenarnya banyak kesamaan dengan ajaran-ajaran tarikat kesufian secara umumnya. Dari sudut asas ajaran tasawuf itu,
Dari segi fikrah dan falsafahnya sama aja. Antaranya beriman pada wahdatul wujud. Ni semua tarikat ada. Beriman pada wahdatul wujud. Yang dikatakan sesak tu. Kalau kata tasawuf, ada terima belakang. Tetapi dalam tarikat At-Tijaniyah ni, dia ubah sikit. Dia tidak sebut wahdatul wujud, tapi wahdatul syuhud. Tu pula ya maksudnya. Dia tulis wahdatul syuhud. Semua tu ada rujukan belakang tu. Rujukannya kitab dia tulis sendiri. Yang ketiga, mereka membahagikan perkara gaib kepada dua bahagian. Sini ni dia start ni. Dia start ni sebab antara ciri yang boleh katakan ada kepada semua tasawuf ni adalah dia terlibat dengan akses maklumat gaib. Boleh kata semua tarikat ada. Sebab tu mereka membahagikan perkara gaib kepada dua bahagian. Yang pertama, ghaibun mutlaqun ista'tharallahu bi'ilmih. Yang kedua, wa ghaibun muqayyad wa huwa ma ghaba an ba'dil makhluqin duna ba'din. Ghaib yang pertama, perkara gaib yang pertama, yang mana perkara gaib yang mutlak kepada Allah sahaja. Orang lain tidak boleh nak akses maklumat. Orang lain tak boleh nak ceroboh perkara gaib. Hanya Allah sahaja mengetahui. Ni sabah ni semua orang, malaikat pun tak tahu. Hak yang kedua ni hak gear dia lah. Hak yang kedua ni ghaibun muqayyad. Perkara gaib yang boleh diakses oleh makhluk. Yang muqayyad ni maknanya perkara gaib yang dikaitkan dengan orang tertentu. Iaitu perkara gaib kepada setengah orang tetapi tidak gaib kepada setengah yang lain. Mana orang-orang tertentu, orang-orang khawas, orang-orang yang mempunyai jiwa yang kita kata istimewa, kedudukan tinggi, dia boleh akses maklumat gaib yang kedua ni. Tak tahulah, takut dia panggil gaib furuk kawan, tak tahu ni non. Peliklah sikit ni. Jadi ada perkara gaib dia bagi dua. Jadi ana duk tengok macam mana dia boleh bagi dua? Apa dalil hujah? Tak ada. Tak ada. Kita duk tengok dalam kitab lain pun tak ada. Cuma dia sebut begitu. Bagi dua dia kata. Ya, dia boleh bagi dua tu apa? Kok mana? Dalil mana dia guna? Tak ada. Jadi bahagian perkara gaib yang kedua ini adalah perkara gaib yang mana mereka nisbahkan perkara gaib ini kepada guru-guru mereka. Mana guru mereka boleh akses maklumat secara berleluasa lah kita kata. Sini maksudnya. Jadi perkara gaib yang kedua ni, jadi dia pun tidak sebut perincian perkara gaib yang kedua ni menyentuh bab apa dia. Dia pun tak sebut. Tapi perkara gaib. Jadi kita boleh faham lah kalau bila kita belajar tentang tarikat, mana perkara gaib ni dia tidak nak akses maklumat di lauh mahfuz tu, dia tidak maksud gitu. Hak ni sekadar contoh kita kata kepada dia, hak berkait dengan jumpa dengan Nabi. Sebab Nabi berada alam barzahnya alam gaib, tapi dia boleh jumpa direct dengan Nabi. Dia boleh tahu perkara-perkara yang berkait dengan nasib seseorang. Tu. Dia boleh tahu. Tu. Rentetan daripada pembahagian itulah mereka mendakwa bahawa guru-guru mereka, masyayikh mereka terdedah perkara gaib berkenaan atau mengetahui perkara gaib dengan naluri mereka, dengan basair mereka. Basirah bukan tahu tu lihat dengan mata kasar ni, tidak, tapi dengan mata hati. Basirah ni makna mata hati. Mana dia boleh tahu? Kalau dia renung dia boleh tahu. Makna hak dia nampak tu hak zahir, tapi hak dia boleh dalam renungan dia tu. Ni tak tahu ni. Enggak, kalau begitu kita boleh kata belaka tu. Kita renung tak. Hak ni kata gini, nak kata pasal nak kata mana? Dia mau tahu mana? Kamu tahu? Dia mau pula. Kamu tahu? Berat lagu tu. Semua boleh akses maklumat gaib lah lagu tu. Sehingga ni hasil daripada ajaran Syekh Ahmad bin Muhammad. Molek nama dia. Ahmad bin Muhammad. Lepas tu ada lagi nama dia At-Tijani. Dia berjaya memberi satu
pendidikan rohani kepada anak-anak murid dia, sehingga anak murid dia, pengikut-pengikut dia meyakini apa yang dia yakini. Ni kenyataan dia. Dalam kita ada Al-Jawahir, kitab dia. Ni anak-anak terjemah tu lah. Antara kesempurnaan At-Tijani ni radhiyallahu anhu, dia kata. Dan betapa mencengkamnya naluri basirah dia tu dari sudut ketuhanan dan firasat dia yang cerah, terang benderang itu, yang mana nyata kesan ketinggian jiwa tu dalam mengetahui ahwalil ashab, dalam mengetahui ni tentang keadaan-keadaan apa ni orang-orang lain. Dia boleh tengok ini, dia boleh tahu. Ni tadi tak mai subuh ni. Dia boleh tahu. Parok. Dia boleh tahu, dia tengok begitu. Kasyaf lah. Bagai kasyaf ni kat serabut buruk ni. Kita kalau tahu sayang kita kasyaf, kita tak sayang dengan dia. Buat ke dia buat nyanyi kita? Dia kasyaf, kita tak. Ni tengok ni. Dia popok mengarut lagu ni. Popok mengarut. Lepas tu kalau kita kata kasyaf, dia tak percaya. Kata dia mau kasyaf. Kau apa kasyaf juga. Dia kata, cuba teka. Gapo dia kau duduk mikir lah ni. Kita boleh kayak. Lepas tu dia kata, dak, awak pelawak. Mana nak kata mana? Muka bahaya tak tahu mana lo. Tu. Cuba tengok. Dan kemampuan yang sempurna yang ada pada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ni, dia boleh menyatakan al-mudmirat, apa yang tersirat dalam sanubari seseorang. Dan dia boleh menceritakan perkara-perkara gaib, dan dia juga mengetahui akibat-akibat daripada perbuatan dan apa yang berlaku, mana implikasi kita kata buat jadi lagu mana selepas ni. Misalnya kita lepas ni jadi lagu mana, dia boleh tahu baik ataupun tidak baik. Tu dia boleh tahu. Dia boleh tahu penyakit-penyakit dan perkara-perkara tragedi-tragedi yang akan berlaku, dia boleh tahu juga. Honisa pun pada dah kita nak kata kufur tu. Syirik tu pada dah ni. Sifat Tuhan ni. Sifat Tuhan ni. Tapi bila kena penyakit, sebab tu kita kena ingat dia ni, Allah tu tak, kita kata tu tak. Setengah tarikat ni adalah penyakit. Kita gitulah, mudah faham. Dia penyakit. Bukan kata dia tu sebagai merawat penyakit, tapi dia sendiri itu penyakit. Jadi tarikat mana merupakan, kita kata obatnya, tarikat Nabi SAW. Lepas tu nak tahu mana dalam kitab tak ada sebut tarikat Nabi, mengaji hadis. Tu boleh jumpa lah tu. Ni dia pergi. Jadi ketua At-Tijani, pengasas At-Tijani, Ahmad bin Muhammad At-Tijani, dia dakwa. Ni dakwa ni makna dia ajar kepada anak-anak murid dia. Dia kata dia telah bertemu Nabi SAW secara yaqazah. Dia tidak ayak selalu. Bila lama dia tengok anak murid dia tu, merik dah ke dia, kata. Merik dah ke dia. Ta'assub dah ke dia, fanatik dah ke dia. Dia ayak gapo pun terima. Dia pun mulalah ayak. Sinilah sebenarnya mana-mana ajaran salah pun dia mesti ada. Bila dia berjaya meletakkan mengajarkan kita kata dia berjaya memberi kefahaman kepada anak murid dia bahawa dia boleh bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqazah dan mengambil ilmu direct daripada Nabi. Disitulah mulanya kesesatan yang luar biasa berlaku. Sebab apa? Sebab orang percaya dia kata gapo. Maknanya dia guna nama Nabi. Nabi ajar ni selawat ni. Selawat Al-Fatih lima ughliqa ni Nabi ajar. Tengok kelebihan lepas ni, terkejut buruk kita. Terkejut buruk. Bukan buruk terkejut, mana kita tu terkejut buruk. Bahkan dia kata Nabi kecek dengan dia secara direct, secara musyafahah. Sebab kita kecek gini, tu dia. Dan dia belajar direct daripada Nabi SAW. Dan Nabi ajar dia secara khusus, secara kita kata berdepan, secara face to face lah kita kata. Selawat Al-Fatih lima ughliqa. Lepas ni saya ajar selawat ni. Lik mana pun kita start lah lima ni. Tu dia. Esok kata ayah pakai tak ayah berminyak dah kereta. Pakai tolak begitu ke? Lagu mana sirah selawat ni? Kita sebut sirah, lepas ni kita sebut fadail dia. Fadilah selawat. Selawat dia gini.
Nabi ajar directly. Ya ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa lahum fi hadhihi salah i'tiqadatun nasuqu minha ma yali. Sesirah selawatnya Hasan ni, terjemah dia. Wahai Tuhanku, berilah rahmat kepada penghulu kami Muhammad Al-Fatih lima ughliqa, yang membuka segala yang terkunci. Mana dia buka perkara, dia akan tahu perkara gaib. Wal khatim lima sabaqa, dia penyudah kepada ni ajaran-ajaran yang telah lalu, di dia, penyudah di dia. Penolong kebenaran dengan kebenaran, yang membimbing manusia kepada jalan engkau yang lurus, dan selawat kepada ahli keluarganya. Haqqa qadrih, yang mempunyai kedudukan yang tinggi, wa miqdarih, dan mana kedudukan jugalah yang sepatutnya, yang begitu, wa miqdarihil azim, dan status dia yang sangat mulia. Bagi penganut-penganut tarikat At-Tijaniyah, sebenarnya sensitif kalau sebut penganut tu. Biar kita sebut gitulah, biar padan dengan dia tu. Dan bagi penganut-penganut At-Tijaniyah ni, selawat ni hak Syekh Tijani ni terima ni, ada orang amal ni, saya malas sebutlah, saya minta biar dulu. Kalau tu dalam proses orang duk kira. Wah, amal ni. Mana hak muda-muda bawah 35 aku tu memang ramai beratus orang. Ni. Muka duduk satu tempat. Saya ceritalah. Jadi kita kena pergi tu tanya khabar langsung, sebab ni banyak bulan dah disampaikan kepada saya. Kita tak boleh sebutlah tempat mana, sebab sebut tu tak ada habis tahun lalu. Itu semula. Gapo dia kelebihan selawat ni? Mempunyai kedudukan atas nama keyakinan. Yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad akhbarahu bi anna al-marrata al-wahidah minha ta'dilu qira'at al-Quran 6 marrat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada Syekh At-Tijani ni, sekali sahaja baca selawat ni dia menyamai baca Quran 6 kali. Khatam Quran 6 kali, sekali dia baca selawat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. 6 kali baca Quran khatam. Tak sebab apa. Kita setahun tak habis khatam Quran. Yang kedua, ni kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad akhbarahu marratan thaniyah. Hak tadi mula-mula Nabi royak kelebihan, ni royak pula selepas tu. Mana dia jumpa dengan Nabi ni acak kali mana ni? Ikut nak boleh jumpa. Bi anna al-marrata al-wahidah minha ta'dilu min kulli dhikrin wa min kulli du'ain kabirin aw saghirin wa min qira'ati al-Qur'ani 6000 marrah li'annahu kana min al-adhkar. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakannya untuk kali yang kedua. Bahawa sekali baca selawat ni menyamai semua zikir yang ada dalam Islam ni. Dan semua doa-doa, hak besar, hak kecil, hak panjang, hak pendek doa tu, sekali baca menyamai tu. Bahkan menyamai baca Quran 9,000 kali. 6,000 kali baca Quran. Campur dengan doa-doa zikir hak Nabi ajar semua dalam Quran tu, campur pula baca Quran 9,000 kali. Sama sekali saja baca selawat ni. Orang hak percaya ni kan, kita kata pelik dak. Kita sebab apa yang boleh percaya? Dia sebelum nak sapa kata ni, dia wi dulu hak lain tu lama bertahun-tahun. Dia tidak wi hak ni lalu. Mula-mula masuk tu pintu dia start dengan selawat ni, apa dia nak percaya? Dia nak nipu ni ada cara juga. Bayar ke lah. Tinggal Quran terai. Tinggal Quran. Ni betul-betul dia nak mengalih pandangan daripada Islam pergi kepada amalan yang tidak Islam. Tak ada Islam Quran. Zikir Nabi ajar, doa Nabi ajar. Tinggal tu berapa? Sekali dia baca ni. Kalau baca 1000 kali semalam ni, 3 sejak. 1000 kali sejak ya. Nah. Boleh 40 kali lacak apa petih oh. Tak guna gaya buka pintu baca ni. Tak guna nak koci. Nama lagu selawat 5 ughliqa. Nah. Tu tak tahan tu. Ada lagi dia ni. Sini.
Parut ni. Tapi dia kata, ni dia ikat juga nak boleh kelebihan tu pun kena ada cara dia. Tak boleh ngomong tu terlalu. Dia kata innal fadla la yahsul biha illa bi syarti an yakuna sahiba ma'dhunan bi tilawatiha. Wa hadha ya'ni tasalsul nasabil idhn hatta yasila ila Ahmad at-Tijani alladhi talaqahu an Rasulillah kama yaz'umu. Dia kata kelebihan ni tak dapat dengan syarat orang yang nak amal ni dia kena ijazah. Mana kena masuk kita amal, kita tak ambil tarikat dia. Dulu ingat dulu nak ayat pun. Kita habis dulu. Nak syarah pun habis dulu. Nak kait dengan Syiah ni dia. Mesti dapat izin untuk baca. Mana kena bai'ah lah. Kena bai'ah. Ini bererti mata rantai nasak keizinan itu mesti sampai kepada Ahmad At-Tijani. Saya ambil dengan Cikgu Ding ambil ni. Siapa ke Tijani? Tak boleh putus. Kalau inqitak tak jadi, tak ada kelebihan ni. Mesti masalah dia mesti ittisal. Tak boleh munqati, tak boleh. Sebab apa tu? Sebab dia pun terima dengan Nabi, mana bila siapa ke dia, maka siapalah kepada Nabi. Tu dia. Jadi tak boleh. Mana kalau kita ambil, kita nak amal, kita ambil tu saja. Tak boleh, kena ambil cukup sekotak. Satu package. Ingat dulu pernah berlaku. Ni selepas tahun 79 bila Khomeini pergi tampuk pemerintah di Iran, dia isytihar Republik Islam Iran itu, lama selepas tu timbul kan. Tahun sekitar hampir sebelum tahun 90 lagi lah. Dan tahun ni kecohnya selepas tahun 90. Jadi puak-puak Syiah di Malaysia ni kata Khomeini itu berjaya memerintah tu bukan kerana mana dia mengamalkan politik siasah Syiah itu. Bukan. Kalau kita ambil kaedah politik Syiah, tak akan berjaya kita. Sebab dia berjaya tu kerana dia bukan sekadar ambil siasah saja, dia ambil Syiah tu sendiri secara lengkap. Tu memang dia sebut itu. Macam mana kita nak berjaya? Sebab kita tidak menghayati Syiah tu. Kita nak ambil kebaikan, misalnya nak ambil khumus, misalnya sistem ekonomi dia paling terkenal lah tu. Tak akan berjaya, tak akan tercapai. Sebab apa? Sebab hal tu salah satu juzuk kecil daripada ajaran dia. Sebab juga ni. Awak nak kelebihan selawat ni, awak kena masuk dulu ajaran ni. Kena ambil semua tarikat Tijaniyah. Dia. Ni kelebihan dia lagi ni. Ni lepas tu Nabi royak pula kelebihan. Acak kali menajur pun. Nabi kau jumpa royak sama kelebihan ni. Anna man tala salat al-Fatih 10 marrat kana aktsaru thawaban min al-'arif alladhi lam yadhkurha walau 'asha alfa mi'ah walau 'asha alfa sanah. Sesiapa yang membaca salawat Fatih 5 ughliqa ni 10 kali, dia boleh pahala kelebihan orang yang arif dalam agama ni, orang yang arif yang duk berzikir sejuta tahun. Orang arif semua, orang arif billah, orang yang duk beribadat kepada Allah, duk berzikir selama mana atas dunia, katalah sejuta ada orang arif seluruh dunia dan duk berzikir sejuta tahun. Pada baca 10 kali ya selawat ni. Nengung puak-puak tu. Parut dia main tak main sikit. Belum pelawak biasa pas situ. Dosa betul lah sikit pun. Tu dia cara. Ada lagi ni. Man qara'aha marratan kuffirat biha dhunubuh. Wa wuzinat lahu 6,000 min kulli tasbihin wa du'ain wa dhikrin wa waqa'a fil kaun. Sesiapa yang baca sekali saja, Allah akan hapus semua dosa dia. Dan sekali baca tu selain daripada dihapus semua dosa, nilai sekali baca tu seperti nilai tasbih, doa dan zikir yang dilakukan 9,000 tahun. 9,000 orang yang bertasbih, 9,000 orang yang bertasbih, 9,000 orang yang berdoa, 9,000 orang yang berzikir yang ada dalam dunia ni semenjak pada zaman Nabi ada sampai kiamat, ada hak tu duk berzikir. Lebih lagi baca sekali hak ni. Lemah kita dengar dah. Ketemu tu teh. Tapi kita pun heran nak baca tenang.
Berat semua. Pengikut ramai gitu. Cuba tengok dah Yaqazah ni, semua tarikat timbul. Dia ni kata timbul, kata mari mana apa ni kita kata bersama Nabi, boleh jumpa Nabi. Hak duduk di Penang, duduk di Kedah ni, duduk tengah makan nasi, Nabi mari makan nasi sekali dengan Nabi satu hidangnya. Kita nak makan untuk ngolu payah kat lah. Nah, ni dia boleh dengan Nabi SAW. Parut kat lah tu. Oh ni parut ni. Mereka beriktikad. Sini tuan kita ni dia beri peringatan ni. Cuba perhati. Dia kata apa ni, Syekh At-Tijani ni mengasaskan tarikat mereka dengan mengasahkan di atas satu amalan yang kecil saja, yang simple, tetapi mereka akan mendapat ganjaran yang begitu besar. Dari sudut tu pun kita nampak dah tak betulnya ajaran ni. Salah satu pengecaman, salah satu kaedah kita nak tahu hadis tu maudhu' ke tidak, hadis tu tak benar, buat amalan sikit lah, tiba-tiba boleh pahala besar ketemu. Ataupun kesalahan kecil lah, tapi pahala dosa tu berat ketemu. Boleh cek lalu hadis tu masalah. Mana hadis tu kena kaji tu. Misalnya, semaya tarawih malam yang ke-17 boleh pahala Nabi. Boleh maknanya semaya malam ke-17 semaya tarawih. Boleh duduk bersama Nabi di surga Firdaus. Semaya tarawih. Tak ayat lagi tu berapa rakaat amal tu. Semaya tarawih. Ni ada ni ustaz baru ni, dia kata mai tarawih ni mesti kurang kena apa ni 4-12. Sebab ada tarawih. Bukan tarwihatani tarawih. Parut. Ni parut. Jadi maknanya bila sebut tarawih dia jamak tu lafaz jamak. Tarawih ni maknanya 3 kali rehat. Tarawih ni 4 kali rehat sebentar. Tu baru, kalau tu baru tarwihatun. Lepas tu buat 4 pula, lepas tu rehat pula 2 kali, itu baru tarwihatani. Jadi semaya pula 4 rakaat, lepas tu baru tarawih. Jadi siapa dia buat kurang daripada 12, maka dia tak boleh pahala tarawih. Parut ni. Parut ni. Jadi hak buat 8 tu memang tak boleh apa satu. Kalau ada bubur boleh bubur gitu ya. Boleh air. Gitu ya. Parut. Bila kita dengar tu terkejutkan lah. Dia siap dengan whiteboard lah. Siap dengan whiteboard yang tulis. Ni. Parut tu. Banyak kan perbincangan ulama dulu 8 dengan 20 ni guna hadis bincang. Bukan guna whiteboard. Bukan guna kaedah matematik. Dia guna hadis. Tengok tu berat tu. Anak duduk tengok tu. Anak duduk renung tengok ni. Sudah naik mustawa lain dah ni. Parut. Terlajak guna akal je lagu tu. Nak takwil habis. Tu berat juga tu. Tapi kukuk mana pun kita kata tidaklah ba'akidah. Tapi kukuk mana pun ganjil tu. Jadi tarikat Tijaniyah ni mereka berkeyakinan mereka ni ada kelebihan yang khusus nak berbanding dengan orang lain dari segi maqam. Sesiapa yang mengikuti tarikat ni At-Tijaniyah, dia akan lebih daripada orang lain dari segi maqam. Dia lebih ni yang pertama. An tukhaffafa anhum sakaratul maut. Ringan saja menghadapi sakaratul maut. Jadi tak sakit, relax gitu ya. Cocok nak pergi Mekah gitu ya rasa. Tak ada rasa apa, takut ikut mula-mula tu. Lepas tu, siap dah. Gitu ya seolah-olah. Setengah orang siapa kau jadi Nabi sendiri beberapa kali pensel dok letak tu. Tapi dia ni dok. Ni khusus untuk dia. Ni khusus untuk dia. Bayarkanlah suka buat dia ni. Jadi dia ingin. Tu. Yang pertama. Yang kedua. Siapa dia ikut tarikat dia ni, an yuzillahumullah fi zilli arsyih. Dia akan mendapat bayangan arasy Allah. Fi yaumil la zilla illa zilluh tu.
pada hari yang tidak ada bayar. Di hari akhirat ni, dia di pada mahsyar ni, tak ada sepokok pun tak ada. Tak ada bayar sikit rabuk. Tak ada bayar. Bayar yang adanya bayar arash Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang ada. Pok dia ni boleh duduk bawah tu. Duduk bawah tu. Tu dia lucu pok dia ni. Ada ni suku istimewa suku. Tu 7 tu Nabi sebut. Hak ni lain ni. Hak tu hadis je sebutnya. Hak ni direct hak Nabi ayat ke dia ni. Bukan main-main. Makna kena ambil tarikat dia. Mana kalau kita tengok ni kan, memang terkejut lah. Memang kita terkejut. Tetapi itulah nasib setengah-setengah manusia kan. Cuba tengok lagi. Yang ketiga, ni kelebihan. Mana kalau masuk tarikat dia, dia akan dapat. Perkat raya bunyi. Annalahum barzakhan yastazilluna bihi wahdahum. Sesungguhnya mereka akan ada barzakh. Barzakh ni alam perpindahan. Daripada kita nak pergi ke alam akhirat, dia kena yang mereka pokok mereka je boleh berlindung di bawah barzakh. Tapi barzakh sini maknanya macam awning tu lah. Boleh berlindung di hari akhirat. Pada hari yang tidak ada bayar tu. Jadi maknanya dia gambarkan di sini bahawa arash Allah tu sebagai awning lah kita kata, sebagai sutuh untuk tempat mereka berteduh. Jadi puak-puak dia ni boleh. Yang keempat, annahum yakununa ma'al aminin inda babil jannah hatta yadkhuluha fi zumratil ula ma'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-muqarrabin. Mereka ni bersama orang-orang yang amanah. Amanah ni satu amin. Amin ni satu darjah kebesaran dalam agama. Orang yang amanah. Seperti Nabi, Siddiqin, apa aminin belaka tu. Mereka berada dekat pintu syurga. Pupuk dia duduk pintu syurga, duduk pintu. Yang mana mereka akan masuk syurga tu kumpulan mula-mula sekali. Adalah hadis zumrah ula, kumpulan mula-mula masuk syurga tu Nabi lah. Dia kumpulan bersama Nabi lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengikut-pengikut dia yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pok dia ni masuk syurga sekali dengan Nabi. Main. Kita ni naik ni atas titia sirat tu lagi nya kait kaki dia dak. Tak ada belakang tu. Pok dia ni. Dia duduk kali dengan Nabi. Mereka beriktikad. Mereka mengatakan bahawa Nabi SAW telah melarang Syekh mereka Ahmad At-Tijani ni daripada menggunakan Asma'ullahul Husna ni sebagai tawajjuh dalam doa ta'wi. Bahkan Nabi menyuruhnya supaya bertawajjuh dengan selawat Al-Fatih lima ughliqa. Tu. Kenyataan ini, ajaran ini bercanggah dengan terang dengan ayat Allah yang mulia, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah suruh berdoa guna tu, puji Tuhan guna nama Tuhan. Tak, dia kata puji Tuhan guna selawat Fatih. Tu dia, tak lebih mana tu. Tu yang nyetok kaki-kaki duk baca tu. Mereka juga berkeyakinan bahawa Nabi SAW telah memerintahkan Ahmad At-Tijani supaya menggunakan selawat Al-Fatih lima ughliqa di dalam apa-apa doa. Bila seperti kita kalau doa ke alhamdulillah mesti ada sebut Allah, puji Allah, selawat pada Nabi. Itu adab doa kita. Mengikut dia ni Nabi ajarnya kena mulakan doa zikir dengan selawat Al-Fatih. Dan Nabi tak pernah suruh sesiapa pun sebelum dia. Inilah suruh yang mula-mula. Awakah pun Nabi tak suruh. Semua itu merupakan pendustaan yang di atas nama Nabi Muhammad sallallahu. Tu. Jadi macam mana umat Islam boleh terima ni? Kalau terima ni maknanya
Pertama sekali, dusta atas nama Nabi. Yang kedua, Nabi menyembunyikan risalah terhadap umat. Tiba-tiba royak. Cuba tengok, kita sebut dah ni, tahun bila tahun bila At-Tijani ni lahir bila? Kalau mengikut sini, tarikh lahir dia tidak jelas. Cuma kalau sini dia sebut antara tu 1150 Hijrah. Maknanya 1000 tahun lebih selepas tu baru Nabi royak. Maknanya Nabi tak royak kepada Sayyidina Bakar, Sayyidina Ali pun terlucu ni. Boleh ke dia 1000 tahun lebih baru Nabi royak? Maknanya Nabi telah menyembunyikan wahyu daripada Tuhan. Patutlah ke mana orang-orang sebelum tu, sebelum 1000 tahun? Abu Bakar pun tak sempatlah dengar selawat ni. Jadi seolah-olah Nabi telah menyimpan maklumat ni. Sehingga sampai ke satu ketika, maka Nabi pun buat keluar dan bui kepada Syekh At-Tijani. Idbaha bihi li syaikhihim Ahmad At-Tijani. Tiba-tiba selepas lahirnya Syekh At-Tijani, Nabi pun pergi jumpa dia dalam keadaan nyata, bukan mimpi. Ni selawat ni, aku tak pergi siapa, aku pergi kamu seorang ni. Tu dia. Ni satu ni. Hum kabaqit turki as-sufiyyati yujizuna at-tawassul bi dhatin nabi sallallahu alaihi wa ibadillahi as-salihin wa yastamiduna minhu wa minhum wa min asy-syaikh al-'Abd al-Qadir al-Jailani wa min Ahmad At-Tijani dhatihi wa hadha mimma naha anhu syar'ullah. Jadi mereka ni tarikat At-Tijani ni supaya tarikat sufi lain, mereka mengharuskan bertawassul dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta doa dengan Nabi. Ataupun minta pergi dengan berkat ketinggian jah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah doa kepada Allah untuk kami. Itu hak rengeh sikit. Arti panggil so lagi minta dengan Nabi tu, ya Rasulullah madad misalnya. Tu. Semua sufi boleh kata-kata terima lah ni. Dan bertawassul dengan zat hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka meminta tolong kepada mereka. Dan juga mereka bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga Syekh mereka sendiri Ahmad At-Tijani. Tu jelas tu. Hak ni menjadi satu upacara ibadat yang sangat ketara dalam ajaran mereka. Gitulah. Mereka juga berpendapat, ni ajaran dia, ni antara ajaran dia lagi. Mereka berkeyakinan bahawa Ahmad At-Tijani dia tu khatimul awliya, penyudah sekalian wali. Seperti mana Nabi khatimul anbiya. Dia boleh etikot gitu. Enggak tahu bila dia etikot gitu. Itulah sebenarnya mendorong dia untuk bertawassul. Itulah sebenarnya kita kata faktor yang mendorong untuk mereka bertawassul, sebab kelebihan luar biasa. Bahkan Ahmad At-Tijani mengajar kepada pengikut dia, man ra'ani dakhalal jannah. Siapa dia tengok aku, confirm syurga. Masuk syurga. Syurga mana tak tahu. Confirm masuk syurga. Lepas tu dia sebut lagi. Mula-mula sebut secara umum. Ni dalil umum. Saat ni dalil umum. Dalil yang lebih khusus lagi. Anna man hasala lahu nazar ilaih fi yawmail jum'ati wal ithnain dakhala al jannah. Sesiapa yang boleh tengok dia, sesiapa yang melihat, boleh melihat. Orang kalau kita sebut terjemah Kelantan, siapa dia jumpa dengan dia pada hari Jumaat atau hari Isnin, confirm syurga. Nak ayat kelebih hari Jumaat, kelebih hari Isnin, dia kait dengan tengok dia pula, bukan kait dengan lain. Masuk syurga juga. Dan mereka juga berkeyakinan, bahkan dia memberikan keyakinan ini kepada pengikut dia, bahawa Nabi SAW, Nabi sendiri masa Nabi jumpa dengan dia dalam keadaan sedar, Nabi bui jaminan bahawa dia masuk surga dan pengikut-pengikut dia juga masuk surga tanpa hisap dan tanpa kena iqab, kena balasan, kena seksa. Confirm Nabi ayat sendiri.
Aku masuk surga, lepas tu mu ikut aku semua masuk surga belakang. Dia kata Nabi royak dia. Ketika Nabi jumpa dengan dia. Tu dia. Ni Ibn Taymiyah sebut dalam ciri-ciri wali ni. Al-farqu baina waliyillah min awliyaillah wa awliyaish syaitan. Tu nama kitab dia. Molek benar kita. Perbezaan di antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Tu dia. Mudah ya. Ibn Taymiyah kata, tanya. Kalau kata dia kata Nabi ayat dia, kata mu tahu mana Nabi ayat? Nabi mari jumpa. Yalah betul lah. Tahu mana dia tu Nabi? Ibn Taymiyah kata dia tak boleh pergi 3 ni lah. Sebab kita biasa dah jumpa orang lagi ni. Mula-mula dia kata dia ayat dia Nabi. So lepas tu orang dalam tu ayat dia Nabi. 2, yang 3 dia berasa kau tu Nabi. Tiga cara nak kenal Nabi dalam hak ni, hak mimpi ni. Tak mimpi kok. Kalau ayat qazah ni tak tahu dah lagu mananya. Hak mimpi. Kau tu ayat dia Nabi. Ataupun orang dalam tu ramai-ramai dia kata ni Nabi. Kat barang lagu tu boleh percaya, boleh nak ambil akidah daripada tu. Cuba fikir sesat ni orang panggil sesat. Sesat dia melampaui akal manusia tu. Tu. Tengok dia tahu. Tapi nyacaya ramai pengikut ni di Afrika ramai benar ni. Di Lebanon. Ahmad At-Tijani juga ada sebut. Anak-anak murid dia duduk ulai semua ni, dia sebut sini anak murid dia duduk sebut semua ni, tok guru kita kata. Tok guru dia kita kata ke dia? Setiap apa yang Allah berikan kepada orang yang arif kepada Allah, maka semua tu Allah berikan kepada aku. Daripada dulu, kini dan selama-lamanya, hak mana ada arif billah, Allah beri pada mereka, semua Allah beri pada aku. Anak murid dia duduk ulai tu. Tok guru kita ni hebat. Sebab itulah cara ni kalau kita perhatikan ada orang Islam tempat kita ni dia sebut gini ya tentang tok guru dia. Bila kita pergi nak tanya tok guru dia lah mana dah tok guru ni memang keramat dia kita hotus stasiun rumah. Royak tok guru dia ni curi mari tak boleh tubik. Lepas tu bila tok guru dia gosok atas belakang tu baru boleh nampak sepolah laut. Royak tu. Ni bahaya. Ni anak murid jenis lagu ni. Tok guru ayat gapo pun dia itu. Tok guru ayat gapo pun sebab wahyu dah ni kau sampai tahap tu bahaya tu. Sebab tu Nabi SAW dia tidak ajar sahabat dia tidak ajar keyakinan akidah dengan cara ni. Akidah dalam Islam Quran dengan hadis. Quran. Dia tidak ajar dengan cara benda-benda gini, tidak. Sebab itulah kita tengok orang kafir, pemimpin-pemimpin Quraisy masuk Islam bukan kerana mukjizat tapi kerana Quran. Cuba ayat bila bulan terbelah tu dah berapa orang masuk Islam. Dia tengok dari riwayat. Minggu depan dia minta pula Nabi kata hak baru ni tak sah lagi. Baru ni tak beriman lagi. Kalau anda nak sebut dengan kata-kata Nabi, kita nak ayatnya hak Nabi sebut mafhum dia. Bukannya aku bukan je belah bulan. Kalau nak beriman tak nanti bulan terbelah. Makna untuk kita beriman kita tak perlu sebenarnya. Sebab tu ulama sebut mukjizat ni sebagai bukti kenabian. Baik. Cuba tengok ni. Dia kata dia berat ni dia. Enggak pengikut ni dah Allah. Inna ta'ifatan min ashabihi law wuzinat aqtabu ummati Muhammad ma wazinu sya'ratan fardin min afradihim. Fa kaifa bihi huwa? Dia tanya pula. Dia kata Taifah, satu kelompok daripada pengikut tarikat Tijani, kalau ditimbang dengan seluruh umat Muhammad, tak akan sama mereka tu semua umat Muhammad tu dengan sehelai rambut daripada seorang kelompok mereka. Maknanya kalau kita nak timbang lah, nak ayat dari segi timbang kelebihan seluruh umat Nabi Muhammad daripada mula-mula Nabi Muhammad umur 40 sampai pada hari kiamat, kita ni masuk mana? Timbang semua, nak tahu kelebihan, nak banding dengan selai rambut je puak dia. Seorang ambil selai rambut. Lebih selai rambut puak dia lagi. Ni barang kita tak terlitah belakang ni. Barang kita tak terlitah ni.
Sebab tu orang-orang nak penipu dia kena ngaji bagi-bagi lagu ni. Biar nak nipu biar sampai setahun ni. Sebab tu dah ke ayah peng apa ni ayah peng lah. Ayah peng tu tak. Kerajaan langit. Pelik ke kalau kita baca kita tak ada pelik. Kalau dulu orang-orang selalu tak ada pelik. Pokok sufi ni sufi yang sesak ni. Bukan kata sufi. Merak nak malam. Ayah peng pun naik ke langit. Pelik apa? Merak nak malam. Dalam kitab sebut bila dia merak ke, dia jadi bulat. Sebab tu dia ruai tempat ibadat dia. Bumbu dia tu bulat. Bulat tu tempat dia naik tu. Apa ni dia panggil su'ud. Tempat dia naik. Sulam macam tangga naik. Orang kata nampak dia, nampak tu tak tahu. Semua bapak ni dia yang nampak tu yang kita gerai tu. Semua gitu bapak dia. Ni pelik semua. Kalau benda pelik dia seorang nampak. Kita baca kita ni peluh kat lah kita. Tu. Gapo dia lagi? Cuba tengok dia kata. Dia ajar kepada anak murid. Inna qadamayya hatain. Ni dua tumi aku ni. Dua tumi aku dia ajak anak murid dia. Anak murid percaya pula anak murid. Ala raqabati kulli waliyyin min ladun khalqillahi Adam ila an-nafkhi fis sur. Ni tapak kaki aku ni sentiasa berada di atas tengkuk-tengkuk setiap wali Allah semenjak Allah jadikan Nabi Adam sampai kepada ditiup trompet kiamat itu. Mana nak ayat dia ni tinggi. Wali tu, orang kepada wali tu duduk bawah tapak kaki dia. Tak kecil hati mana wali lain. Duduk bawah tapak kaki dia. Bawah tumit dia lah ke. Mari wali kutub setara mana pun. Dia ayat gitu. Kau anak murid dia. Benda-benda gini bila dia sesak dia boleh tengok. Cuba tengok Arkan lah. Arkan ni bila dia mati anak pupuk dia lebih sesak lagi sebelum dia hidup. Dan awak mana? Isteri dia cerita sebelum dia mati dia telah menyiapkan pupuk kita untuk bersama dia di alam online secara online ni. Bersetubuh secara online. Tak tahu lah lagu mana. Tapi gitulah kira-kira. Parok, jangan keren lagu tu. Parok lagu tu. Dahsyat. Cuba aja tengok Umur Jah kata lagu mana. Tak mati. Abu Ya ni tak mati. Lagu mana cara nak berhubung tu? Tarikat apa ni wirid. Baca wirid tu. Aurat Muhammadiyah tu. Baca tu dia panggil wasilah untuk kita menyambung dengan guru kita. Bunyi khabarnya Allah sayang kita. Nampak sama dia. Mana kalau anak murid ni nak baca tu mari dia. Gapo dia benar lagu tu. Mereka ni ada wirid khusus yang mereka baca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dan mereka ni mesti baca doa tu sekali waktu pagi, sekali waktu petang. Dan mereka juga ada zikir khusus mereka baca selepas asar pada hari Jumaat. Nak sampai ke maghrib itu. Dan gitulah dia. Dan banyak lagi lah wirid-wirid lain yang berbeza-beza. Semua tu mari mana tu? Daripada Syekh At-Tijani. Cuba tengok lelah ni dok selawat sekali setahun untuk guata melalui email. Ni tahun ni pokok kita amal selawat ni setahun. Tak serupa tu cara. Mana ambil daripada guru wirid-wirid tu untuk diamal sebagai satu wirid dalam agama. Apa kesan dia? Tinggal hak Nabi. Tu kesan dia. Jadi tinggal hak Nabi. Kita tak sah, tak boleh kau baca. Kita soalnya, bapa tak baca hak Nabi? Bapa tak baca Quran? Dia tanya, tak boleh kau kita nak baca lain tak? Kata, dah lebih ada. Bapa nak ambil tak lebih? Sebab tu ada ulama kata, dalam dua gelas. Ada orang ni, orang dia kata, tak seminum lah dalam gelas A ni sebab hamba tengok ada racun tu. Kalau dalam gelas B ni tak ada racun. Kalau makan ni, tabak kita tak ambil gelas A.
Kita akan ambil gelas B. Kita tak siasat dah. Sebab apa? Hak tu racun. Dia bukan main-main. Dia boleh tak tutup mata. Bukan belalak jadi tak tutup mata tu. Dia boleh jadi gitu. Dia kata nak terang. Akal manusia tak akan terang. Maksud ayat. Kita makan dia jatuh. Tak ambil dah apa-apa. Kemungkinan dalam kepala kita tu. Tapi hak ni apa kita tak milih. Dah ada ulama pun ingat syirik. Ada orang yang kata tak. Berani pula. Kalau sepatutnya hak air tadi tidak melibatkan akidah pun kita tak berani dah. Tapi hak ni kenapa jadi berani gitu? Ni tu orang panggil sesak. Mikir tidak sepatut. Itu makna sesak. Tak sepatut mikir lagi tu. Baik, seterusnya. Apa dia lagi dia sebut sini? Man akhadha wirdan faqad alzama nafsahu bih wa la yajuzu lahu an yatakhalliya anhu wa illa halaka wa hallat bihi al-uqubatul uzma. Parah dia wi. Siapa dia sudah melakukan bai'ah dan ambil wirid ni, maka dia telah mengilzam, dia sudah iltizam. Diri dia nak baca tu. Siapa dia dan tidak harus dia tinggal dah wirid tu bila dia ambil. Maknanya bila dia masuk dalam tarekat ni, dia sudah bai'ah untuk amal wirid tu, dia tak boleh tinggal dah. Kalau dia tinggal, halaka. Dia akan binasa dalam akidah. Dan dia akan dibalas dengan balas al-uzma, balas yang sangat besar di hari akhirat. Ni ayatnya peringkat ni dia panggil tatawur, perkembangan ajaran dia. Naik satu peringkat lagi. Nasaba Ahmad At-Tijani nafsahu fi maqamin nubuwah yaumal qiyamah. Tu dia. Idh qala yud'u li minbaru min nuri yaumil qiyamah. Wa yunada munadin wa yunadi munadin hatta yasma'hu kullu man fil mawqif. Ya ahlal mawqif, hadha imamukum alladhi kuntum tastamidduna minhu min ghairi syu'urikum. Ahmad At-Tijani telah dengan tegas meletakkan kedudukan dia setinggi makam nubuwah pada hari kiamat. Dia letak dia ni bila hari kiamat dia ni setara dengan Nabi. Di mana dia menyebutkan pada hari kiamat aku diletakkan di atas mimbar daripada cahaya. Mimbar awak kan cahaya. Dan ada orang yang menyeru. Wa yunadi munadin, ada orang yang menyeru sehingga didengari oleh semua orang yang ada di tempat itu. Lagu mana bentuk seruan itu? Wahai penduduk pada mahsyar lah, wahai penduduk alam akhirat. Hadza imamukum, inilah dia tu imam kamu. Betul terjemah tu imam ni. No. Inilah imam kamu. Yang mana dulu kamu sentiasa menyeru-nyeru nama dia min ghairi syu'urikum, tanpa kamu rasa kehadiran dia. Inilah. Jadi dah dianya lahir bila? Inilah 1000 tahun lebih. Jadi pengikut dia siapa lah ni ada. Jadi pengikut dia tak tengok pun dia. Tak pernah jumpa dengan dia. Hari ni boleh tengok dengan mata kepala. Inilah imam kamu. Sebab kita lah. Kita kena ingat kita ni, Nabi Muhammad kita tak pernah jumpa pun. Mimpi pun duk. Tak mimpi kalabuk. Mimpi remah pun duk kita. No. Mimpi pun duk kita. No. Tak mimpi. Semua kita tak mimpi. Tak ada nak mimpi. Aku nak mimpi. Tak apa-apa. No. Aku nak mimpi jaga. Kita ni tak pernah tengok Nabi. Bayar ke? Cuba bayar. Kita gitu jumpa tengok Nabi. Berasa lagu mana? Jumpa Nabi Ibrahim. Hak kita nak baca semua sejarah dalam Quran, dalam hadis Nabi Muhammad. Nak hari pok kita mau ngaji hadis ramai ada lagi. Nah. Bayar ke lah. Tiba-tiba bangkit di hari akhirat, tengok muka Nabi bayar ni. Orang yang kita sebut semua, mak kita tak sebut setara tu nama. Tiba-tiba jumpa. Dia nak pergi situ lah. Ni bobot ni, dia nak pergi situ. Seolah-olah dia nak bawa satu ajaran di mana dia tiru terus. Jadi kalau bangkit di hari akhirat jumpa Nabi, akhir sekali jumpa Tuhan kan? Itulah nikmat paling besar. Dia nak bawa situ. Boleh tengok imam kamu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Al-Autari ni. No. Siapa begitu sekali. Bayarkanlah tengok dia. Cuba tengok. Dia nak mengalih pandangan. Jahat kau ni. Memang jahat. Siapa begitu sekali. Baik. Habis itu secara ringkas kita nak tengok pula. Dia ambil mana ajaran ni? Ulama buat kajian.
al-fikriyatu wal aqaidiyah. Benih-benih pemikiran dan akidah ni mana sumber ambilnya dia? Sebab kita sebenarnya kita boleh sumber ambilnya Quran dengan hadis. Lepas tu dia nak kata Quran dengan hadis. Mana ada ayat Quran mana? Tapi kukuk mana pun tak okey lah. Satu ajaran besar gini nak erok dengan mimpi saja tak erok. Tak erok lagu tu. Sebab tu yang kitab ni kata mimma la syakka fihi annahu qad istamadda mu'zama ara'i min al-fikr as-sufi wa zada alaihi syai'an min afkari. Tidak syak lagi dia kata Syekh At-Tijani sebenarnya dia ambil sebahagian besar gagasan-gagasan pemikiran sufi dia ni daripada idea-idea pokok sufi terdahulu dan dia buat satu penambah buruk ke terhadap tu. Bukan penambah baik ke tu. Malu dia tambah. Dia gini kalau kita ngaji akidah ni semua ajaran-ajaran hatta ajaran Islam kita ni pun dia bukan perkara baru. Ajaran Nabi Muhammad dia mesti ada silsilah kan, agama Hanifiyah Ibrahim. Banyak ajaran kita ni puasa sendiri misalnya. Hak tu ajaran Nabi-Nabi dulu. Semaya sendiri pun ajaran Nabi dulu. Cuma adalah hak tambahan, edisi baru nak sesuai dengan zaman. Begitu juga ajaran dia ni dia ambil mana? Ni daripada sufi lah. Mari ikut sufi. Lepas tu dia tambah-tambah lah. Mestilah ada hak dia sendiri. Mesti ada. Tak akan ambil orang belakang. Tak, mesti ada hak dia lah. Yang keduanya dia ambil juga ajaran-ajaran ni banyak juga dia ambil daripada kitab-kitab Abdul Qadir Al-Jailani. Kita kena ingatlah Abdul Qadir Al-Jailani ni tokoh yang banyak di muftara alaih. Kita tidak yakin semua yang ada dalam kitab dia apakah itu sebenarnya ajaran yang sah. Semua tu pemikiran Abdul Qadir Jailani ulama tak percaya tu. Sebab kalau tengok Abdul Qadir Jailani ni molek. Jadi kalau banyak cerita dia tu waktu mungkin tambah susupan tu. Ibnu Arabi ni dia ambil situ lah. Al-Hallaj dan golongan-golongan sufi. Dan yang ketiganya sumber ambilnya tarikat dia ni sebenarnya dalam tempoh-tempoh yang berlalu dalam kehidupan dia, dalam perjuangan tarikat dia ni banyak juga dia cedok daripada tarikat-tarikat lain, daripada guru-guru tarikat hak dia belajar, dia ambil auto sikit ni sikit. Sebab tu kita tengok belajar dia pokok Qadiriyah pada Khulwatiyah pada tarikat Khulwatiyah. Ni lucu ni. Tarikat Khulwah ni tarikat Khulwah, tarikat dia tidak duduk sekali dengan orang, dia duduk nusuk. Dia tak boleh jumpa orang sebab dia tengok orang salah tu dia akan mencederakan dia punya itu dia tu. Khulwah lah, Khulwatiyah. Macam-macam hak ni lah hak duduk dalam hutan ni. Bukit 5 tahun duduk. Lepas tu tobik. Lepas tu masuk pula. 5 tahun. Saya kenal dia. Bila sakit baru berobat di hotel di KBMC. Saya tak pergi tu. Demo rakyat pergi. Kata dulu tok guru kita lah ni dah tu. Sakit dia pun mari sini. Dia kedah mati banyak tahun dah mati. Lepas tu dia ambil juga asah ajaran dia ambil daripada kitab Al-Maqsadul Ahmad fi Ta'rif bi Sayyidi Abi Abdullah Ahmad. Dia ditulis oleh Muhammad bin Abdul Salam bin At-Tayyib Al-Qadiri Al-Husaini yang dicetak di Fas. Tu. Baik. Akhirnya kita nak tengok ajaran dia ni peringkat awalnya tersebar mana? Ajaran dia ni peringkat awal lah. Mula-mula sekali daripada tempat dia lah disebut tadi di Fas itu. Kemudian selepas itu tersebar di banyak negeri di kawasan Maghrib Morocco, negeri sebelah Morocco, Sudan, sebelah barat Sudan. Lah ni disebut Senegal, termasuklah Senegal dan sebagainya, Nigeria Utara, Afrika, Mesir, Sudan. Dan banyak juga di tempat-tempat lain selain pada Afrika tu lah. Dia tak sebut di Malaysia ni. Tak masuk lagi. Sebab edisi ni berkali edisi selepas ni. Lepas tu Syekh At-Tijani ni dia ada kitab dia sendiri. Daripada kitab dia tu lah. Dia Syekh At-Tijani ni banyak juga ajaran dia sebut oleh kitab. Dia tak ada nak sebar. Anak-anak murid dia sebar.
Gitu. Anak murid dia sambung kerja dia tu. Gitu. Baik. Gitulah. Jadi tu kita ni dikata kita boleh simpul dengan mudah saja ajaran ni, kesimpulan dia. Wa yattadihu mimma sabaq. Jelas daripada perbincangan yang lalu ni kata kita boleh kata ginilah. Orang-orang yang mengikut ajaran Tijaniyah ni sebenarnya mereka ni adalah ahli bid'ah dalam ibadat. Hak tu tentu dah, tak boleh takwil dah. Sebab dia nak apa dia? Sebab asal ahli bid'ah ni dia nak mubalarah. Dia nak mubalarah dalam ibadat. Nak biar nampak lebih. Tujuan nak suruh lebih lah. Di mana mereka telah mengkhususkan doa-doa tertentu yang tidak warid daripada sumber agama. Dan mereka mewajibkan orang ramai beribadat dengan ibadat-ibadat tertentu dalam waktu-waktu tertentu yang tidak bersandarkan kepada sumber agama. Dan lebih berat daripada itu, mereka ada akidah-akidah yang mana boleh mengeluarkan penganutnya daripada millah, daripada agama Islam. Misalnya hulul, ittihad. Allah merosak masuk. Bila masuk jadi kita ni bersatu dengan Tuhan. Hulul wal ittihad itu. Itu satu ajaran sufi yang kebiasaan diterima lah tu. Sepenuh Muhammad tak ada seorang pun sufi tolak tu. Semua terima. Kecuali sufi hak ngaji hadis. Hak tarekat Nabi ni. Gitulah. Jadi penting juga kita tahu. Hak pokok tarekat banyak lagi hak tarekat ni. Kita tengok pelik-pelik lah. Ana tidak nak suruh ingat nama tu, nak suruh ingat bentuk ajaran tu. Tengok lagu mana. Kalau kita perhati hak ni tak ada setuh dalam hadis kita ngaji, tak ada dalam Islam kita. Tak ada. Kalau nak ngaji hak ni kena ambil kitab lain. Kena ambil silsilah lain. Kalau silsilah Abu Bakar tak ada. Silsilah Umar tak ada. Gitulah. Jadi dalam setakat itulah sebagai perbincangan ringkas biar kita tahu berkenaan tarekat ni sangat penting kita tahu ya. Gitulah. Setakat itulah. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.